Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru saja selesai Kuala Kangsar Half Marathon. Alhamdulillah berjaya sampai ke garisan penamat tanpa ada kecederaan, cuma otot kaki ada sakit sikit-sikit. Walaupun tak berjaya capai PB, iaitu sub 1 jam 50 minit, saya tetap berpuas hati dengan pencapaian saya tempoh hari kerana saat-saat badan menuntut untuk berehat sekejap, saya kuatkan mental dan terus berlari sehingga tamat. Kadang-kadang itu lebih besar daripada catatan masa. Selepas berehat selama sehari, pagi ini saya kembali ke jalan yang biasa saya lalui meneruskan rutin. Latihan saya pada hari ini sekadar recovery run sejauh 10 km. Maklumlah 2 hari lepas, dah all out. Jadi hari ini sekadar santai-santai sahaja. Cukuplah dalam 1 jam lebih dengan pace 6,5 per kilometer. Hari ini juga adalah hari pertama latihan saya untuk ke event yang seterusnya pada hujung bulan ini, iaitu Penang Half Marathon. Saya akan cuba sekali lagi untuk capai sub 1 jam 50 minit. InsyaAllah. Melihat gambar-gambar dan kisah-kisah runner lain di media sosial selepas balik dari Kuala Kangsar, ibarat melihat perjalanan diri saya sendiri dalam dunia larian ini. Mereka adalah diri saya yang dulu dan diri saya yang saya impikan. Mereka yang seperti diri saya yang dulu, yang baru nak mula atau yang masih struggle. Ingin saya katakan, keep on running, keep on learning, keep on improving and trust the process. Kepada mereka yang lebih jauh, anda semua adalah sumber inspirasi. Kerana setiap larian yang kita lakukan bukan hanya tentang hari ini, ia juga tentang semangat, jatuh bangun dan apa yang kita bawa dalam hati. Dan bila kita bicara tentang semangat yang tak pernah menyerah, ada satu kisah yang sampai hari ini masih segar untuk dijadikan tauladan dan pembakar semangat. Mungkin anda pernah mendengar atau menonton sendiri kisah ini, namun kisah yang baik tetap akan membawa manfaatnya. Tidak kisahlah walau ianya diulang berkali-kali. 1992 di Barcelona, Sukan Olimpik, atlet 400 meter bernama Derek Redmond pernah memegang rekod kebangsaan negaranya, di antara yang menjadi pilihan dan harapan utama Britain. Tapi di pertengahan perlumbaan, hanya dengan satu hentakan, hamstringnya koyak, dia terjatuh. Baik penonton yang berada di stadium atau yang menontonnya di kaca TV menyangka segalanya sudah berakhir. Tetapi tidak bagi Derek. Dengan air mata dan kesakitan, dia mengumpul seluruh tenaganya untuk kembali bangkit berdiri dan meneruskan perlumbaan. Perlahan-lahan, terhincut-hincut, terjengket-jengket. Tiba-tiba, muncul dari celah-celah penonton dari belakang Derek, seorang lelaki melompat. Melepasi kawalan keselamatan, turun ke trek, berlari sekuat tenaga. Dia tidak peduli tentang peraturan yang ada. Yang dia risaukan hanyalah pada atlet yang dalam kesakitan itu. Lelaki itu adalah Jim Redmond, ayahnya Derek. Dia angkat tangan kiri anaknya dan dipautkan pada bahunya, dan bersama-sama mereka berjalan ke garisan penamat. Seluruh stadium bergema dengan tepukan, kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Derek dan ayahnya. Ya, bukan kemenangan, tapi kehormatan. Bukan emas, tapi hati yang emas. Derek Redmond tidak menang pingat Olimpik hari itu, tapi dia menang sesuatu yang lebih abadi, penghormatan dari seluruh dunia. Dan hari ini, kisah itu masih hidup dan saya sampaikan kepada anda. Derek kini seorang motivator, inspirasi global. Beliau berkongsi pentas dengan atlet, pemimpin dan komuniti di seluruh dunia
masih tersenyum, masih berjalan, masih memberi semangat. Beliau hidup bersama isterinya Maria dan anak mereka dan terus menyebarkan mesej bahawa jatuh bukan pengakhiran selagi kita masih mampu bangkit. Kisah Derek Redmond itu bukan tentang kecederaan, tapi tentang keputusan untuk teruskan walaupun tahu kedudukan podium amat jauh sekali. Dan dalam setiap pelari mesti ada momen yang macam tu, bukan? PB tak kesampaian, badan pula dah teramat letih. Tapi langkah tetap diteruskan biarpun perlahan, biarpun dah melepasi cut off time. Sebab kita masuk race event bukan untuk mula saja. Kita juga mahu habiskannya selagi kemampuan masih ada. Hari ini, hari pertama latihan untuk Penang Half Marathon Recovery Run saja. Tapi inilah titik permulaan. Sub 1:50 masih dalam impian, insya-Allah. Untuk semua yang sedang berlari, teruskan. Walau penat, walau jatuh. Seperti Derek Redmond. Seperti kita semua. Yang mahukan satu perkara, to finish what we started. Like, subscribe dan kita jumpa lagi. Runner Tua signing off.